Sumbangan TMJ dalam Liga Tempatan boleh kita tengok dari kesan yang ditinggalkan JDT. Semua kejayaan yang dikecapi JDT telah meningkatkan standard Liga Bola Sepak Tempatan. Bila last kita nampak muka anak Malaysia berada dalam list top 3 pemain terbaik Asia? Itu semua datang daripada JDT. Jadi kita memang tak boleh nafikan apa yang ada pada JDT sekarang adalah hasil usaha dan rancangan TMJ sendiri. Apa pula sumbangan beliau pada pasukan kebangsaan? TMJ memberi peluang untuk pasukan kebangsaan menggunakan fasiliti yang bertaraf dunia di kem latihan JDT untuk persiapan pasukan kebangsaan. Semenjak adanya JDT ni, lebih separuh dari pemain kebangsaan yang terpilih adalah dari JDT sendiri. Dengan pemain-pemain yang sudah biasa bermain di level yang lebih tinggi berbanding pemain-pemain daripada pasukan yang lain, pasukan negara sendiri secara tidak langsungnya turut sama improve. Jelas di sini TMJ merupakan antara individu yang banyak berjasa dalam industri bola sepak Malaysia. Tidak kiralah untuk kelab tempatan atau pasukan kebangsaan. So macam mana guys? Di manakah pendirian korang?